Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dan hari ini saya akan ajar asas sains komputer bab 2, iaitu nombor perluan dan nombor perpuluhan. Okey, saya sedia maklum dan saya akan pasti tahu yang murid-murid mesti tahu apa itu nombor perpuluhan, kan? Ya, betul. Awak semua dah tahu nombor perpuluhan. Kat mana awak jumpa? Kat mana awak belajar nombor perpuluhan tu? Yes, di subjek matematik. Okey, pernah dengar apa itu nombor perduaan? Tak pernah, kan? Okey, nombor perduaan dan nombor perpuluhan berkait dalam subjek asas sains komputer. Apa itu nombor perduaan? Okey, saya tak perlu terangkan lagi apa itu nombor perpuluhan sebab awak semua dah tahu dan awak dah ada asas berkenaan dengan nombor perpuluhan. Okey, hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan nombor perduaan. Okey, kalau kita tengok dalam kehidupan harian kita, bila kita nak masuk rumah ataupun bila kita nak masuk dalam bilik, apa perkara yang kita akan buka adalah lampu ataupun kipas. Itu dipanggil switch. Dalam switch, dia ada on, dia ada off. Okey, kalau dalam kita tukar pada terms matematik, on itu adalah satu, off itu adalah kosong. Okey, anda yang kita on lampu, itu bermakna switch yang terbuka adalah switch 1. Dan kalau kita off lampu, switch yang ditekan adalah switch kosong. Itu adalah dua nombor itu sahaja yang digunakan. Sama juga dalam komputer, dalam pengintegrasian komputer untuk maklumat-maklumat yang kita masukkan. Contoh, kita nak masukkan gambar ataupun kita nak masukkan audio, kita nak masukkan maklumat ke dalam komputer. Komputer dia tidak mengambil semua maklumat itu. Okey, kita ambil gambar dan terus masuk ke dalam sistem komputer. Tidak, komputer akan tukar. Faham tak? Dia akan tukar maklumat-maklumat itu kepada nombor. Nombor apa yang digunakan? Nombor perduaan. Hanya dua nombor sahaja. Apa yang saya kata tadi, dua nombor itu adalah 1 dan 0. Tapi kalau banyak-banyak maklumat masuk, mungkin banyak maklumat yang keluar dan banyak maklumat yang akan ditukar kepada nombor perduaan. Kita jangan ingat, komputer akan tukar maklumat kita jadi 1 atau 0. Tidak. Nombor perduaan, contoh kita masukkan satu gambar, masukkan satu gambar dan komputer akan tukar maklumat gambar tersebut menjadi contoh maklumat 101110111001. Itu adalah nombor perduaan. Okey, boleh faham? Okey, macam mana saya nak terangkan? Okey, awak boleh tengok nombor perduaan yang awak tahu sekarang ni, sebab nombor perduaan ni hanya ada dalam asas sains komputer. Kita akan jumpa dalam asas sains komputer. Kita tak jumpa pun dekat subjek sains sebab kita nak tahu macam mana komputer tukar maklumat dari nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Sekarang hari ini kita akan belajar macam mana kita nak tentukan, ini nombor perduaan, ini nombor perpuluhan. Ada beza. Sebab kalau kita tengok harian nombor perpuluhan, macam-macam nombor, kan? Kalau kita tengok nombor perduaan, hanya 1 dan 0. Okay, ini ada perkara baru untuk awak. Macam mana awak nak belajar, macam mana awak nak tahu itu adalah nombor perduaan, dan macam mana awak nak tahu nombor perpuluhan itu ditukar pada nombor perduaan, macam mana nombor perduaan itu ditukar menjadi nombor perpuluhan. Okey, sekarang awak dah tahu setiap maklumat yang masuk ke dalam komputer. Contoh, kalau kita masukkan saya suka makan ikan ke dalam komputer, komputer tidak akan tulis saya suka makan ikan. Tidak, komputer akan tukar maklumat-maklumat itu menjadi nombor perduaan yang saya sebut tadi menjadi seperti ini. Contoh, kita tak tahu, contoh banyak-banyak maklumat dan nombor perduaan juga akan bertambah-tambah banyak. Boleh faham? Okey, sekarang ini kita teruskan. Kita masuk macam mana kita nak kenal nombor perduaan. Kat sini saya dah bagi jadual yang mana awak boleh tengok, awak boleh fahamkan macam mana nombor perduaan dan nombor perpuluhan itu dibezakan. Okey, digit yang terlibat untuk nombor perduaan hanya 2, 0 dan 1. Dan digit yang terlibat untuk nombor perpuluhan 0 sampai 9. Kita dah tengok, awak semua dah belajar dalam matematik, nombor perpuluhan memang banyak dan nombor perduaan hanya ada 2 sahaja, 1, 0, 0.
kosong atau 01. Tapi susunan dia berbeza mengikut data yang dimasukkan. Okey, untuk nama lain untuk nombor perduaan adalah sistem asas 2. Kenapa 2? Sebab dia guna 2 nombor. Faham? Okey, dan selain itu adalah nombor binary. Okey, nombor binary ni perkataan nombor binary ni awak akan jumpa selepas ini dan akan banyak lagi awak akan belajar. Dan untuk nama lain bagi nombor perpuluhan, sistem asas 10. Sistem asas 10. Sebab ada 10 nombor. Okey, kat sini kita tengok. Nama lain juga nombor perpuluhan. Okey, saya bagi contoh. Okay. Semua buka buku surat 21 kat buku teks. Okey, saya bagi satu nombor 341. Ini adalah nombor perpuluhan. Sebab apa? Sebab dia banyak nombor 341. Dia bukan 01 saja, okey? Okey, kat sini saya dah buat jadual. Disebabkan dia nombor perpuluhan dan kita akan guna sistem asas 10. Sistem asas 10. Okey. 10 kuasa kosong yang pertama dia punya tempat. 10 kuasa 1. Dan 10 kuasa 2 dan seterusnya, 10 kuasa 3, seterusnya 10 kuasa 4 dan sampai 9. Boleh faham? Okey, 10 kuasa kosong iaitu 1. 10 kuasa 1 10. 10 kuasa 2 100 dan 10 kuasa 3 1000. Okey, apa yang awak faham dan apa yang awak dah belajar ini adalah nilai tempat 1, 10, ratus dan ribu. Okey, kita tengok balik nombor 341. 1 ni duduk di mana? 1 ni duduk di hujung sekali di sini 1. 4 tu duduk di mana? 4 ni adalah tempat 10. So kita akan letak 4 di sini. Dan yang terakhir adalah 3. 3 adalah tempat ratus. Dan kedudukannya adalah di 10 kuasa 2 iaitu di situ 341. Okey, macam mana boleh kita nak tengok dia punya nilai? Macam ni 1 darab dengan 1. 1 darab dengan 1. Dan ini 4 darab 10. 4 darab 10. Yang terakhir adalah 3. 3 darab dengan 100. 3 darab 100. Okey, jawapan 3 darab 100 adalah 300. 4 darab 10 40. Dan yang terakhir 1 darab 1, jawapannya 1. Okey, kalau kita tambah 300 tambah 40 tambah 1, jawapannya adalah 341. Itu adalah contoh nombor perpuluhan. Macam mana kita nak masukkan dia dalam sistem asas 10. Kita kena buat macam ni untuk kita lebih faham. Okey. Okey, baik. Kita teruskan dengan macam mana kita nak kira nombor perpuluhan. Okey, diberi nombor 1011. Dia bukan 1000 ya. Sebab kalau nombor perpuluhan kita boleh kata 300, 400, 1000. Tapi kalau nombor perpuluhan kita hanya panggil dia 1011. Kita tak panggil dia dengan nilai tempat. Okey, macam saya kata tadi, nama lain sistem asas 2. Untuk nombor perpuluhan kita guna sistem asas 2. Dan nilai tempat dia nilai tempat 1 2 4 8 16. Gandaan 2. Boleh faham? Kalau nilai tempat bagi nombor perpuluhan tadi adalah gandaan 10. Okey. Untuk nilai tempat sistem asas 2, betul? Yang pertama adalah nilai tempat dia adalah kosong. 2 kuasa kosong. Seterusnya adalah 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Kita tengok, kita nak isi, kita kena tengok berapa tempat yang ada dekat dalam nombor tersebut. Boleh faham? Okey, contohlah. Okey, ini 1001. Saya tambah lagi 1. Okey. 200 berapa? 1. 2 kuasa 1 berapa? Okey, 2 bagus. 2 kuasa 2 4. 2 kuasa 3 8 bukan 6. Dan 2 kuasa 4 adalah 16. Okey, kita tengok balik. Kita isi dari belakang. 1 dekat sini, betul? 1 lagi dekat sini. Dekat sini. Kosong dekat sini. Dekat sini. Okey, macam inilah pengiraannya. Bermulalah pengiraan yang sebenar. 1 darab 1
1 darab 2, 1 darab 4, 0 darab 8, 1 darab 16. Okey. 1 darab 16 berapa? 16. 0 darab 8, 0 darab 8, 0. 1 darab 4, 4. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Okey, kita tambah 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Jawapannya berapa? 16 tambah 4, 20. 20 tambah 2, 22. Tambah 1, 23. Okey, 23 ini adalah nilai perduaan, bukan nombor perduaan. Okey? Faham? Boleh faham? Okey, alhamdulillah. Macam mana kita nak faham? Tadi kalau kita tengok tadi nombor perduaan, kita hanya tambah darab, tambah, dan dia akan sama dapat jawapan dengan nombor perduaan tadi. Tapi kalau nombor perduaan kita dah tambah, kita dapat macam ni, dia akan dapat nilai. So nilai nombor perduaan adalah 23. Okey. Okey, sambung semula. Contoh. Ini ada subscript kan? Yang kecil-kecil bawah ni adalah subscript. Kena tulis, wajib tulis. Kalau tak tulis, salah. Subscript contoh 100 110, subscript 2, 1976, subscript 10. Kita teruskan dengan beberapa latihan. Kita akan fokuskan dengan nombor perduaan. Okey. Pelajar boleh buka muka surat 22. Dah buka, okey. Sama je apa yang saya lukis dengan dalam buku teks sama. Aktiviti berfikir, pengiraan dengan menggunakan penyalaan mentol. Okey, kita boleh tengok di sini. Mentol yang menyala dia ada macam ni, saya lukis ni. Okey, jadual di bawah menunjukkan susunan 3 biji mentol pada nilai tempat nombor perduaan. Mentol yang mewakili 1 adalah mentol yang menyala, manakala mentol yang mewakili 0 adalah mentol yang tidak menyala. Teliti jadual dan berikan nilai dalam perpuluhan untuk setiap baris. Okey, mari kita buat sama-sama. Apa yang dikata tadi, 0 adalah mati, mentol tak menyala, manakala 1 adalah mentol yang menyala. Okey, kita tengok di sini adalah mentol menyala atau tidak? Tidak menyala, maka ini nilai dia 0. Yang kedua, mentol ini menyala atau tidak? Tidak. So, ini adalah 0. Dan yang terakhir, metode itu menyala. So nilai menyala adalah 1. Okey, macam mana kira? Macam ni juga lah. 0 darab 4, 0 darab 2, 1 darab 1. Maksudnya nilai perpuluhan dalam perpuluhan adalah 0 darab 4 sama dengan 0. 0 darab 2 sama dengan 0. 1 darab 1 sama dengan 1. So nilai adalah 1 sahaja. Boleh faham? Okey, yang seterusnya, metode ini menyala atau tidak? Tidak. Sebabnya 0. Dan metode ini menyala. Yang kedua adalah menyala. So 1. Dan yang terakhir, menyala atau tidak? Tidak. Maka metode ini adalah 0. Sama juga. 0 darab 1, yang punya 0. 1 darab 2, 1 darab 2, jawapannya 2. Dan 0 darab dengan 4, jawapannya 0. 0 tambah 2 tambah 0, jawapannya adalah 2. Boleh dapat dah? Okey. Yang terakhir, ini metode menyala atau tidak? Tidak menyala, 0. Ini metode menyala, jawapannya adalah 1. Dan yang terakhir adalah metode itu menyala juga, jawapannya adalah 1. Sama juga proses dia. 1 darab 1, jawapannya 1. 1 darab dengan 2, jawapannya 2. 0 darab dengan 4, jawapannya 0. 0 tambah 2 tambah 1 berapa? 3. Metode menyala nombor perduaan adalah 1. Betul. Metode menyala
Kosong, kosong. Kosong ke satu? Kosong. Meter menyala. Satu meter. Meter menyala adalah kosong. Meter ni menyala. Menyala. Jawapannya adalah satu. So ini nilai tempat. Nilai tempat macam ni. 1, 2, 4. 1, 2, 4, 8. Okay. Okay. Kita buat dari belakang. 1 dan 1. 1, 2 dan kosong. Kosong. 4 dan 1. 4, 8 dan kosong. Kosong. 16 dan kosong. Kosong. 32 dan 1. 32. Okey. Macam kita tahu nilai perpuluhan. 32 tambah 4 tambah 1 berapa? 32 tambah 4 berapa? 32 tambah 4 36 tambah 1 jadi adalah 37. Ini adalah nombor perpuluhan. Boleh faham? Okey. Okey, itu sahaja untuk kita punya pelajaran untuk tema nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan 2.1.1. Minggu depan kita akan masuk lagi untuk macam mana kita nak tukar balik nombor perpuluhan kepada nombor perpuluhan, nombor perpuluhan kepada nombor perpuluhan. Okey, saya harap semua dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Semua faham apa yang saya sampaikan dan ada soalan apa yang awak tahu dengan nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan. Okey, betul. Nombor perpuluhan hanya digunakan dalam sistem komputer. Betul, bagus. Nombor perpuluhan, ya betul. Nombor perpuluhan digunakan dalam kehidupan seharian, matematik. Dalam kehidupan seharian tak semestinya matematik. Asas sains komputer pun guna nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan hanya dalam asas sains komputer. Macam mana kita nak integrate data, macam mana komputer nak integrate data. Nombor perpuluhan apabila dalam nombor yang diintegrate daripada data masuk kepada nombor perpuluhan. Betul. Contohnya data apa yang dimasukkan? Gambar, audio, tulisan, type, apa itu type. Boleh? Boleh faham? Alhamdulillah. Sekarang ni saya harap dengan pendekatan ini awak semua boleh faham apa itu nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan. Okey, jadi itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.